Tips lansaikan hutang RM45,000 dalam masa 3 tahun. Bagi siapa yang ada perancangan untuk lansaikan hutang RM45,000 dalam masa 3 tahun, boleh tengok video ini sampai habis, save dan share untuk rujukan nanti. Cara ini sangat sesuai bagi siapa yang asyik gagal untuk simpan duit. Jadi, saya bagi solusi untuk simpan dalam bentuk emas. Saya sarankan untuk anda memiliki 100 gram emas yang nilainya sekitar RM41,000 hari ini. Jadi, dalam masa 3 tahun, nilainya pasti akan meningkat cecah lebih pada RM45,000. Nilai emas meningkat secara purata 10% setiap tahun. Caranya sangat mudah. Bagi yang belum ada akaun emas di Public Gold, anda boleh daftar secara percuma kemudian konsisten simpan 3 gram sebulan selama 3 tahun iaitu 36 bulan. Selepas 3 tahun, anda dah pun memiliki lebih daripada 100 gram emas. Jadi, anda dah boleh keluarkan 100 gram emas dalam bentuk fizikal dan pegang sendiri. Boleh gunakan 100 gram emas itu untuk selesaikan hutang RM45,000 itu. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.